Peringatan untuk saya dan kita semua, peringatan Ramadan. Sementara kita masih hidup, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah terima semua amal yang pernah kita lakukan. Yang ini kita terlepas pandang, tuan, bahawa apabila sesuatu orang itu melakukan ibadat, melakukan kebaikan, apa jaminan untuk Allah terima pula ibadat dan kebaikan? Kita kata jaminan dia, saya Islam dah Ustaz. Kita 35 tahun beribadah, tak pernah tadah tangan kepada Allah, tak pernah risau pun dalam kehidupan kita. Umur kita sudah 35, umur kita sudah 40 tahun, umur kita sudah 56, umur kita sudah 67, umur kita sudah 71. Tak ada masa pun untuk kita pernah risau dan mohon kepada Allah, wahai Allah, ibadah yang aku lakukan selama ni dalam kehidupan aku, wahai Allah, terimalah wahai Allah. Takkan Allah tak terima, Ustaz? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila orang tanya, kenapa kamu kelihatan menangis teresak-esak wahai Ali? Sayyidina Ali kata, kerana aku tak tahu apakah Allah menerima ataupun tidak amal-amal ibadah yang telah dikerjakan oleh aku.